Hai, kali ni saya akan tunjuk bagaimana cara untuk menghantar tugasan bagi peringkat sekolah. Jadi, untuk tugasan peringkat sekolah, hanya guru yang perlu menghantarkan tugasan bagi semua pelajar. Sebelum hantar tugasan di bengkel MT, guru boleh masuk di Techlimpics website dulu, okey. Kemudian pergi pada tab bengkel MT. Di tab bengkel MT ni, cikgu akan ada akaun cikgu sendiri untuk masuk dekat AppTeam.edu tu. Jadi just klik sign in to AppTeam.edu dan dia akan bawa masuk terus ke website AppTeam. Dan dekat website AppTeam ni akan ada semua modul untuk peringkat sekolah. Jadi pilih dekat modul mana yang cikgu nak hantar tugasan pelajar mengikut pertandingan lah. Kalau tak nampak modul tu dekat sini, boleh klik pada view all untuk tengok semua modul yang ada. So dalam contoh ni saya akan tunjuk cara nak hantar tugasan melalui modul cabaran permainan Metaverse. Okay, so saya klik pada start dekat sini. So dekat sini ada semua modul lah. Jadi untuk hantar tugasan perlu dihantar pada section tugasan. Selalunya dekat dalam section tugasan ni ialah section terakhir yang ada pada modul tersebut. So boleh tengok pada section tugasan and then pergi pada page tugasan peringkat sekolah ataupun mungkin dekat situ akan dinamakan sebagai tugasan. So make sure cuma pergi dekat sini untuk submit. Kalau tengok dekat sini akan ada arahan tentang apa yang perlu dibuat untuk tugasan peringkat sekolah dan bagaimana cara nak hantar. So contoh macam untuk pertandingan Metaverse ni, dia dah ada bagi tahu apa tema dia tahun ni dan peserta perlu melakar storyboard idea dan di bawah dah ada link template. Boleh klik pada link template ni untuk download template, nanti boleh print keluar supaya pelajar boleh buat tugasan ni. Lepas tu dekat bawah ni akan ada cara macam mana nak hantar tugasan, di mana file yang cikgu hantar tu, cikgu boleh hantar balik file bukti tugasan pelajar dalam bentuk sama ada PNG, dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk PDF. Dokumen yang dihantar tu mestilah dinamakan dengan jelas, iaitu mengikut kod pertandingan. Okay, contoh macam Metaverse ni 4.3R, and then lepas tu nama sekolah, tak perlulah tulis sekolah menengah semua tu, boleh tulis SMK, dan kemudian nama peserta atau kumpulan. Yang ini bergantung pada cara cikgu nak hantar tugasan. So cikgu boleh hantar tugasan melalui dua cara, sama ada menghantar tugasan untuk setiap individu ataupun menghantar tugasan yang mereka buat secara berkumpulan. Kalau cikgu hantar tugasan yang mereka buat secara individu, cikgu boleh hantar sehingga 10 peserta bagi pertandingan yang perlukan 2 orang pelajar dalam satu kumpulan. Bagi pertandingan yang memerlukan 4 orang pelajar dalam satu kumpulan, cikgu boleh hantar sehingga 20 bukti tugasan. Kena hantar 20 bukti tugasan kalau dia 4 orang satu kumpulan tapi dia buat individu. Dan kalau untuk 2 orang satu kumpulan, contoh macam pertandingan drone atau pertandingan cabaran siasatan jenayah, itu 2 orang satu kumpulan, hantar untuk 10 orang pelajar punya. Kalau hantar secara berkumpulan, maksudnya mereka buat tugasan ni dalam kumpulan kan, so boleh hantar untuk 5 kumpulan yang terbaik. Semua yang cikgu hantar ni kiranya peserta yang terbaik lah, 10 peserta terbaik ataupun 20 peserta terbaik ataupun 5 kumpulan terbaik. Dan di setiap lampiran ataupun dokumen tugasan tersebut, kita akan minta nama sekolah dan juga nama pelajar ataupun nama kumpulan. Pastikan tulis maklumat ni dengan lengkap lah. Tulis dekat sini sekolah apa dan nama apa, nama pelajar penuh. Kemudian namakan dokumen tersebut. Okay, nama dokumen tu rename dia, jadikan nama kod kumpulan, nama sekolah. Lepas tu sama ada nama peserta individu tu ataupun nama kumpulan dia lah. Saya akan tunjuk contoh storyboard ni. So ini ialah contoh storyboard yang dah siap kan. Kalau tengok kat sini, kita dah letak nama sekolah dan juga nama peserta. Okay, dia buat dalam kumpulan, sila letak nama kumpulan dia orang jugalah. Kemudian cikgu kena pastikan tugasan yang dihantar ni sudah ditanda ataupun sudah diberi markah. Sebab untuk peringkat sekolah, cikgu yang akan buat pemilihan, jadi cikgu yang akan bagi markah dekat pelajar lah. Pastikan cikgu dah ada bagi mark kat situ, dia dapat 15 per 20 kan. Tu kebanyak
kebanyakan tugasan ataupun modul ni kami dah ada bagi skema jawapan dekat cikgu juga, ataupun kalau yang macam ni dia macam subjektif open macam ni, kita juga ada bagi rubrik. Kalau tengok dekat bawah ni, boleh pergi dekat next page dia, dah ada share rubrik macam mana nak tanda kertas tu, ataupun kita juga akan ada skema jawapan. So lepas semua tu dah buat, boleh hantar tugasan, scroll bawah lagi sikit. Dekat bawah ni ada notes, ada Q&A, lepas tu ada homework. Jadi klik pada tab homework ni, klik di bahagian tengah ni, ataupun boleh drag bawa masuk file yang kita nak hantar tadi dekat sini. Dekat sini ada note atau description. Minta tolong cikgu tulis juga dekat sini nama kumpulan dan nama negeri dekat sini. Boleh tulis. So contoh saya tulis nama kumpulan dia ialah Metaverse. Kalau nama pelajar, tolong tulis nama pelajar yang lengkap dekat sini. Lepas tu tekan butang submit. Kami akan dapatlah tugasan ni. Lepas bila cikgu dah submit, dia akan ada timbul kat sini tulis homework submitted dekat bawah kanan ni, dan juga di bawah ni akan keluar file yang cikgu dah submit tadi, di mana cikgu boleh check balik kalau cikgu download dia. Okey, tapi dekat sini juga cikgu boleh nampak apa file ataupun dokumen yang cikgu dah submit pada kita. Tapi mesti submit di bahagian page tugasan peringkat sekolah ni. Okey, itu saja. Selamat berjaya.